Sidang Dun Kedah memandangkan dengan majoriti penuh kerajaan negeri. Ni dengar baik-baik lah. Majoriti penuh kerajaan negeri, 33 prosi. Lebih 2/3 untuk diluluskan. Betul atau tidak? Betul. Sanusi bawa usul ni pi ke Sidang Dun. Okey. Pembangkang dari Kedah ada 3 ya. Hang angkat 5 orang pun lulus dah. Betul atau tidak? Betul. Main judi tegak. Ya. Dari Kedah. Mengikut makasih cara. Betul. Siapa tak setuju, hampa pandai-pandai lah. Fikir ambil sendiri sebagai seorang Islam. Baik. Dengar dulu sebelum jerit. Dengar. Kami daripada Sekretariat Suara Anak Kedah amat bersetuju dengan langkah MB Kedah. Ni baru setuju. Yang lain tadi semua tak setuju. Ni baru setuju. Ya, setuju. Kita kata setuju. Kami yang betul kata betul. Melanggar langkah MB Kedah membatalkan lesen judi di seluruh negeri Kedah. Kami setuju. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya kali ini dalam satu episod berkaitan dengan honggak ni Kedah yang sekarang ni yang viral, menjadi sorotan di media sosial, yang bertanya apa itu honggak, apa itu memorandum, poin-poin yang diusulkan, yang dibawa kepada Menteri Besar ni Kedah. Jadi hari ini tuan-tuan, saya bawakan satu sosok tubuh yang mana menyerahkan memorandum ni. Hadir special, undangan special bersama saya saudara Leman Raja Lawan. Apa khabar bang? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat? Saya okey bang. Jauh Ikhwan jemput Abang Leman main sini ya. Aish. Orang penting. Kedai-kedai kopi semua cakap pasal Abang Leman. Ya. Siapa Leman? Apa Leman buat? Ikhwan kalau main Kedah ni satu perkataan jangan Ikhwan sebut. Apa dia bang? Honggak. Sebut saja honggak sekarang ni semua orang marah, terutamanya Menteri Besar. Pasal apa dia nak marah bang? Sebab honggak ni adalah bagi satu trauma kepada mereka. Bila sebut honggak je dia akan marah. Anak-anak dia sebut honggak pun dia marah kat anak dia. Tak boleh. Sebab honggak ni dia related kepada seorang batang tubuh kepada saudara Sanusi MB Kedah. Tapi Abang Leman kata bukan nak kacau Sanusi pun. Itulah salah tanggapan kepada rakyat negeri Kedah itu sendiri. Yang ni yang kita nak perjelaskan kepada rakyat semula. Isi memorandum tersebut supaya keterangan ini rakyat negeri Kedah tahu. Oh, rupa-rupanya honggak ni untuk membawa satu kebaikan dalam negeri Kedah, di dalam mengislahkan pentadbiran negeri. Tapi masalahnya ramai yang marah Abang Leman. Ya. Ni apa cerita pula ni? Yang marah tu sebenarnya mereka tak tahu sebab saya merahsiakan 10 isu tersebut tidak diberikan kepada pengetahuan umum, media dan juga lawan. Bermaksudnya mereka menganggap kita nak buat perhimpunan besar-besaran nak turunkan MB mereka. Jadi dalam proses tersebut kita nampak perkara tu jadi kemarahan kepada mereka. Tapi sebenarnya itu adalah sedikit je Abang Leman cuit. Kalau Abang Leman buat keluar awal, isu ini akan jadi perkara yang boleh dipolitikkan. Dia tak jadi isu rakyat dah, dia akan jadi isu politik. Sebab tu Abang Leman tak mau bagi tahu awal. Biarlah mereka nak marah kan, nak menari kan, nak menyanyi kan, nak berjoget kan, itu lantak mereka lah. Tetapi ikhwan kena tahu, hari selepas Abang Leman hantar memorandum tersebut, malam tu ramai yang datang. Adalah lebih kurang rakan-rakan bagi tahu. Dia kata ramai yang pergi itu sebenarnya tak tahu tujuan apa sebenarnya. Aku pi ni nak menyokongkan ataupun aku nak pi nak mempertahankan Sanusi. Sedangkan Leman Raja Lawan bersama dengan tim honggak Kedah ni pergi menyerahkan memorandum untuk perkara kebaikan, untuk memperbaiki, mengislahkan pentadbiran negeri. Jadi ada yang 2-3 orang pi tu dia rasa macam menyesal. Ada yang makan pisang, ada yang bawa makan pisang. Jadi mereka balik rasa macam menyesal pun ada. Jadi itulah yang kita nampak. Tapi tak apalah, letak tepi dia. Tapi saya yakin mereka ini dia ada 2 kategori kawan. Satu pentaksub, satu lagi penyokong ataupun ahli PAS. Ahli PAS mereka berfikiran terbuka, mereka peka dengan isu, terutamanya isu agama,
isu rakyat. Tetapi pentaksub dia takkan peduli pasal sama ada isu tu isu rakyat ke ataupun apa-apa jua isu. Yang penting mereka menyokong kepada batang tubuh. Ini sudah lari daripada perjuangan Islam yang sebenar. Sebelum saya kita nak pergi panjang lagi. Makin panjang makin best. Saya nak tanya, Abang Leman ni sekampung ke dengan Sanusi sebenarnya cerita tu yang disebut-sebut ni ke satu daerah? MB Sanusi dia asal Sungai Pau. Okey, naik atas sikit kampung Abang Leman, Sungai Besar. Kampung Batu Besar. Lah ni dia panggil Kampung Sejahtera kalau saya tukar. Dia situ mula-mula dia jadi Kampung Seri Bulan. Lepas Seri Bulan tukar Kampung Seri Dacing. Lepas Seri Dacing jadi Kampung Batu Besar. Lepas tu lah ni dia tukar Kampung Sejahtera. Berapa kali nama kampung tu dah tukar menjadi. Tapi Abang Leman asal di situ. Tempat kapal terbang besar di Sik tu. Jadi kami sini satu dun lah. Cuma Abang Leman tak mengundi di situ. Abang Leman mengundi di Padang Terak, Pulau Nerang. Jadi kenal lah, maksudnya kenal lah. Kira satu parlimen lah. Oh, jadi bagus lah cara ni. Kalau balik makan nuri jumpa lah. Jumpa. Tapi Abang Leman, kalau kita soroti dalam 1-2 minggu siri jelajah yang Abang Leman buat ni untuk Honggak ni, saya nampak pada mulanya ramai yang salah faham. Macam Abang Leman sebut seolah-olah nak jatuhkan Sanusi. Tapi itu bukan niat sebenarnya. Kalau kita tengok adalah setro dia pun sendiri dan mengecam Abang Leman, fitnah Abang Leman berkaitan kes yang dah selesai kan pada permulaan dululah. Tapi hari ni bila nampak Abang Leman ni bawa satu benda yang baik. Kerana kalau kita tengok salah satu memorandum tu yang Abang Leman yang saya sendiri ada, saya dengar Abang Leman kata untuk berkaitan dengan enakmen 18 Undang-Undang Jenayah Syariah negeri Kedah ni. Jadi bila benda macam ni pun hampa nak marah Abang Leman, tapi saya rasa sekarang ni orang mula orang cool down. Benda baik ni Abang Leman. Benda baik. Nak tingkatkan hukuman. Jadi Abang Leman saya rasa benda ni Abang Leman huraikan sikit. Pasal apa? Yang orang boleh slow down dengan Abang Leman, syok dengan Abang Leman. Okey, Ikhwan, sebelum Abang Leman keluarkan isu tersebut, Ikhwan rasa macam terkejut tak isu tu dikeluarkan? Saya personal, sahabat semua, saya sendiri pun tak tahu. Saya tanya, saya korek Abang Leman cerita, tak cerita dekat saya. Kan, tapi lepas itu saya dengar, oh ni rupanya. Jadi terkejut Abang Leman. Itu adalah isu yang paling penting. Dia macam ni, saya jawab balik. Perhimpunan jatuhkan Sanusi, kalau daripada segi menjatuhkan seorang pemimpin yang beragama Islam, jatuh pada hukumnya haram. Ini daripada ulama sendiri pun kata, dan guru mursyid sendiri pun kata, dan kita di belakang kita pun ada guru para ilmuwan Islam, dan juga kita ada golongan-golongan ilmiah, golongan mu'alim. Dia akan jatuh kepada pergerakan yang menjatuhkan pemimpin Islam ini adalah satu dosa. Dia akan menjadi dalam satu burah. Burah ni adalah satu sebagai penderhaka kepada pemimpin yang tidak bolehkan dalam Islam. Sebab tu orang menampakkan perkara tersebut, tapi Abang Leman bukan buat macam tu. Perhimpunan bukan daripada segi angka, yang penting memorandum dan juga kawalan media. Media akan menceritakan apa niat kita dalam perjuangan kita. Contoh salah satu dalam memorandum tersebut, kita meletakkan dalam memperkasa ataupun menggubal ataupun membuat pindaan dalam enakmen 18 section 16 -1 dan juga -2 ialah memperkasakan, yakni daripada denda daripada 3,000 dinaikkan hingga ke 50,000. So kalau 50,000 tu dalam kerajaan negeri kata berbincang dengan Mahkamah Syariah, para mufti dan juga para alim ulama di dalam kerajaan negeri Kedah, mereka akan membincangkan sama ada had 50,000 tu akan dah sesuai ataupun pertingkatkan pergi ke 10,000 dan sebagainya. Yang penting ianya dipertingkatkan, diperkasakan. Itu timbulnya soalan pengetatan. Pengetatan ini adalah dalam satu bidang kuasa dalam undang-undang, dalam menunjukkan, mengkuatkan ataupun memperkemaskan dalam bidang undang-undang. Itu dalam bahasa daripada konteks politik. Tapi kalau orang tak mengaji bab tu, dia tak tahu. Jadi saya menyerah berkasakan dalam usul tersebut, ia akan memberi satu impak yang baik kepada rakyat. Menaikkan denda daripada 3,000 hingga ke 50,000
dia akan memberikan kesan pendidikan kepada tegar judi. Baik, judi di negeri Kedah ini sudah dibatalkan lesen. Ikhwan kena ingat, membatalkan lesen dengan mengharamkan judi dalam negeri Kedah adalah satu dan juga dua perkataan yang berbeza. Mengharamkan judi dalam negeri Kedah ianya melibatkan dalam proses kerajaan bersama federal. Tetapi kalau untuk di dalam menaikkan denda ialah di bawah bidang kuasa negeri. Ini sidang DUN sekarang melebihi 2/3. Kerajaan negeri Kedah boleh membuat usul tersebut melalui Esko Agama. Sama ada menteri besar berbincang bersama dengan Esko Agama. Esko Agama akan membentangkan dalam sidang DUN. Selepas membentangkan sidang DUN, dia bagi tahu bersesuaian apa ataupun tidak. Lepas tu dia boleh berbahas bersama pembangkang dan juga bersama dengan Esko-Esko dan juga ahli DUN yang lain. Setelah diluluskan, kalau sidang DUN bersetuju oleh kerana mereka mempunyai 33 kerusi kuasa yang penuh dalam kerajaan negeri, mereka setelah selesai semuanya setuju majoriti, usul tersebut akan diserahkan kepada Sultan Negeri Kedah. Sebab agama yang memegang Islam Negeri Kedah ialah Sultan. So selepas Sultan sudah setuju, so pergi kepada pelaksanaan. Pelaksanaan itu pergi kepada Mahkamah Syariah. Bila sudah dipindah dan digubal, sesiapa sahaja yang bermain judi, orang Islam, sama ada dia bermain judi di dalam negeri Kedah, dia ditangkap. Lepas tu dia akan dibawa ke mahkamah. So dia tak ada lah denda sampai 3,000 dah. Dia tak akan jadi dah. Jadi 3,000 tu satu benda yang kecil. Sekali dia telefon sahaja, Assalamualaikum, pinjam Zat 3,000, aku ni kena tangkap ni, aku nak bayar ni apa semua, denda duit tak ada. Alah 3,000 nak heran apa, satu nombor aku tikam aja boleh dapat. Esok dia keluar balik, dia buat lagi. Jadi perbezaan membatalkan lesen judi itu perkara baik, tetapi ada perkara yang lebih penambah baikkan, iaitu menaikkan denda kepada golongan tegar pemain judi. Dia akan memberikan pendidikan kepada rakyat negeri Kedah. Ini tidak melibatkan orang yang bukan Islam. Ini hanya untuk orang Islam. Sebab undang-undang jenayah syariah termaktub kepada golongan orang Islam. Jadi kalau orang yang bermain judi memang marah kat Parlimen lah. Sebab walaupun judi sudah ditutup, dah dibatalkan lesen, tapi masih ada lagi judi-judi haram yang duduk di kedai-kedai kecil ni kan. Pergi halo Ahok, kasih satu itu nombor 4438 siapa? Berapa? RM5 je. Itu belakangnya dua, yang pertama lagi RM20 je. Itulah macam dia duk cerita. Jadi bila dia main judi tersebut, dia akan menyebabkan kerosakan rumah tangga, ikhwan. Ya, penceraian, anak-anak terpisah, ibu bapa, masalah ekonomi, kemiskinan, dia akan berkait rapat bersama sekali dengan kerajaan, dengan kawasan, termasuk sekali dengan JKK kampung. MPKK yang duk tolong bawa beras pergi bagi bantuan ni, alamak, dia ni suami dia kaki judi lah. Macam mana aku nak tolong Hashid bagi beras, esok main judi, esok bagi duit kat bini dia, laki dia pergi main judi. Ini yang kita nak elakkan. So kita usulkan daripada NGO. Adakah NGO ni boleh mengusulkan perkara baik kepada negeri kita? Ya, dibolehkan. Di dalam undang-undang termaktub. Di dalam undang-undang dibolehkan NGO memberi usul berbentuk memorandum kepada kerajaan negeri, sama dalam bentuk perteguran, pertanyaan dan juga solusi. Solusi ini adalah kita memberi pendekatan kepada kerajaan supaya semak dan imbang. Adakah ianya boleh digunakan pakai ataupun tak boleh. Cuma jawapan daripada Menteri Insaf dan juga Esko yang berkaitan, kalau mereka kata tidak setuju, dan saya yakin kerajaan negeri mungkin akan buat dua perkara. Yang pertama, mendiamkan diri, tidak menjawab. Yang kedua, kemungkinan dia akan menjawab, insya-Allah kami akan meneliti usul tersebut supaya kami memperkasakan dan berbincang bersama Majlis Agama Negeri, Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan juga jabatan-jabatan dan juga mereka yang terlibat, ya, ataupun pakar-pakar agama. So jawapan tersebut boleh melegakan kepada rakyat. Tetapi kalau pelaksanaan itu dibuat, kita bagi tempoh dalam masa 2 tahun, ikhwan, apa manfaat kita yang kita bawa usul tersebut? Manfaat dia bukan untuk saya, manfaat dia untuk kerajaan, manfaat dia adalah untuk rakyat. Rakyat Kedah Darul Aman. Aman tak? Aman tak kalau kata tak ada lagi pemain judi? Sebab tu kita sifatkan, kita target kepada kerajaan negeri Kedah untuk mengislahkan pentadbiran negeri
jadikan sifar 2027. Sekarang 2025, 2027 ataupun 2026, 27 dalam masa 2 tahun sifar judi negeri Kedah. Jadi kalau kita tanya rakyat negeri Kedah ataupun rakyat Malaysia di negeri Kedah ni, adakah setuju ataupun tidak setuju? Kalau dia tidak bersetuju sebagai seorang Islam, adakah dia sebagai pejuang Islam? Pejuang Islam mestilah memperjuangkan agama. Tu Abang Leman berbalik kepada tadi, pentaksub dengan orang berimejkan Islam, pejuang Islam adalah dua perkara yang berbeza. Pentaksub mentaksub kepada batang tubuh, tidak memikirkan dan juga tidak peka soal agama dan juga isu rakyat. Orang yang memikirkan pejuang Islam, dua, terutamanya saya bentuk kepada ahli PAS dan juga ahli-ahli yang lebih pada cendekiawan ataupun ahli politik yang lebih pada beragama, menusulkan bab agama. Mereka akan memikirkan dengan peka bahawanya aku telah membuat kesilapan. Pergi berkumpul, tak tahu apa-apa kepala ekor. Lepas tu kembali huha-huha menari-menari. Rupa-rupanya usul yang dibawa adalah usul bab Islam. Usul memperkasarkan bab syariah. Dalam ianya telah dibentuk ataupun telah ada di dalam maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah sebahagian daripada Islam. Jadi Pak Leman, persoalan yang timbul berkaitan dengan enakmen 18 ni, undang-undang syariah ni. Kita sering kali dengar rakyat Kedah ni berbangga, Kedah ni bebas judi. Premis judi ditutup. Tapi apa beza, apa relevannya nak tambahkan lagi hukuman sedangkan premis judi ni dah tutup Pak Leman? Tu Abang Leman kata tadi. Bagus. Kita menyokong daripada premis judi ditutup. Rakan-rakan kita daripada gerakan Amilin dari Kedah setuju dengan pendekatan Abang Leman buat, dan rakan-rakan kita daripada gerakan Al-Islah Negeri Kedah pun bersetuju dengan pendekatan Sekretariat Suara Anak Muda buat, sebab ianya lebih memperkasarkan syariat Islam dan ianya adalah sebahagian. Penutupan judi tersebut bagus, penutupan dan membatalkan lesen. Tetapi masih ramai petegar-petegar judi bermain judi dengan cara yang bukan berlesen. Maksudnya ikhwan sendiri pun tak tahu kedai mana kat situ. Tetapi kalau tanya petegar-petegar, orang-orang kaki judi, dia tahu kedai tu kat mana, kedai tu kat dia mana. Boleh bau orang tahu. Dia boleh bau. Dia boleh tahu. Orang kadang kata dia boleh bau dah. Selisih tepi bau dah geng ni. Kawasan mana yang tak ada? Kolam Nerang ada, Padang Terak, Pedu, Sek, di mana lagi tempat-tempat yang ada. Cuma masyarakat dia tertutup, orang tak tahu. Tetapi kita nak elakkan golongan ini, masyarakat Islam, terutamanya orang Melayu, yang golongan-golongan ni ekonominya rendah tapi habis duit dengan bermain judi untuk nak kaya cepat. Ini yang perlu dibendung supaya akhlak seorang Islam, didikan daripada segi Islam itu, kita dapat mencapai satu tahap proses walaupun tidak keseluruhan, tetapi ia akan menurunkan kadar pemain judi di negeri Kedah ini sehingga 78 hingga ke 85%. Kalau Abang Leman, kalau saya sampul sikit Abang Leman, kalau Abang Leman sebut macam tu, sekarang ni berbalik kepada kerajaan negeri, esko agama, yang mana kita nampak Abang Leman sering sebut 3+3+3. Ya. Jadi orang kata apa, benda ni bukan lagi mustahil, memang boleh dibuat. Boleh dibuat. Masuk dalam sidang DUN, semua angkat tangan setuju, boleh jalan. Ya, menguat kuasa pindaan undang-undang jenayah syariah negeri Kedah, dia adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Di bawah kuasa bidang kerajaan ini, tidak menyentuh berada di bidang pusat. Dia ada dua. Kalau nak mengharamkan terus judi, untuk mengharamkan judi di dalam negeri Kedah, ia melibatkan peringkat kepada federal. Jadi yang undang-undang yang perlu dipindah adalah Seksyen 18 di bawah kuasa kerajaan negeri. Inilah peluang apabila menang majoriti 33 hanya 3 di pembangkang di peringkat negeri Kedah. Nak tunggu bila lagi? Nak tunggu kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan kerajaan PAS, nak tunggu kalah sampai jadi tak cukup suara untuk di sidang DUN untuk nak memperkasar. Sepatutnya inilah waktu yang sesuai. Tidak ada alasan untuk dibuat. Cuma kita tanya di dalam memorandum tersebut dalam bentuk pertanyaan, adakah penutupan sebagai membatalkan lesen judi itu adalah retorik politik ataupun betul-betul untuk memperjuangkan Islam? Kalau nak betul-betul perjuangkan Islam, bukan sekadar untuk menutup dan juga membatalkan lesen, tetapi memperkasarkan undang-undang syariah di negeri Kedah, terutamanya enakmen 18, Seksyen 16 kurungan 1 dan juga kurungan 2. Jadi
kalaulah benda ni sepatutnya dah dipikirkan setahun 2 tahun dulu. Mereka ada kuasa, mereka ada sangat kuat majoriti dalam sidang DUN. Tapi hari ini saya percaya bahawa kerajaan negeri ataupun esko agama sepatutnya hari ini menjawab kepada persoalan Abang Leman tu sendiri. Mampu buat atau tak mampu buat, ataupun hanya ditinggalkan di atas meja. Dokumen ni tinggal atas meja buat tak tahu. Jadi saya rasa Abang Leman pun tak mau benda ni dibuat tak tahu. Ya, sebab dia macam ni. Dia ada satu jawapan, jawapan berbentuk politik. Yang kedua adalah jawapan berbentuk politik ni adalah menyelamatkan diri. Yang kedua jawapan dia akan bagi, akan buat. Tetapi mungkin mengambil masa. Bagi masa kami lagi 5 tahun untuk kami merantau, insya-Allah kami buat. Itu jawapan politik. Kalau betul-betul jawapan seorang pejuang Islam, pemimpin Islam, insya-Allah kami akan kaji, kami akan cuba buat yang terbaik untuk meminda perkara tersebut. Mungkin tahun depan kita akan laksanakan setelah mendapat persetujuan daripada semua pihak. Usul ini akan dibawa oleh esko agama Kerajaan Negeri Kedah. Senang, simple. Bukan nak susah. 33 kerusi, ikhwan. Bukan senang nak dapat. Contohnya di Deri Terengganu, hukuman sebab di khalayak ramai. Adakah itu undang-undang daripada peringkat federal? Tak. Undang-undang itu di bawah peringkat kerajaan negeri. Mereka boleh mengusulkan di sidang DUN, mereka boleh meluluskan dan mereka boleh buat. Apa masalah? Jadi sampai ke saat ni saya meneliti jawapan ataupun respon. Kalau bukan MB mungkin ESCO. Tapi sekarang ni saya belum lagi nampak respon yang betul-betul respon berkaitan isu enakmen 18 Undang-Undang Jenayah Syariah Negeri Kedah ni belum lagi dijawab oleh ESCO. So pandangan Abang Leman adakah dia macam ni, ikhwan? Kita memberikan masa kepada pemimpin-pemimpin. Sebab Abang Leman tahu, sebelum Abang Leman mengusulkan perkara ni, Abang Leman telah membuat semak berapa lama pelbagai sudut. Sebab semakan itu melibatkan ini undang-undang, bukan satu proses yang singkat. Ia adalah proses sekurang-kurangnya memakan masa sekurang-kurangnya 6 bulan hingga ke 1 tahun. Ya, tetapi pelaksanaannya ia boleh dibuat ke dalam masa 1 tahun. Tetapi kajiannya boleh dibuat dalam masa 3 hingga ke 6 bulan. Pelaksanaan boleh dibuat dalam masa 1 tahun. Ini dalam proses apabila majoriti di dalam Dewan Sidang DUN, dalam DUN. Sebab kerusi DUN itu melebihi daripada mencukupi. Baik, daripada soalan ikhwan berkata tanya begitu tadi, saya nampak adalah satu perkara yang baik yang kita lakukan melibatkan esko agama. Mereka menjawab ataupun tidak, kita memberikan masa mereka, sama ada mereka mengkaji. Dan Sanusi juga adalah pemimpin daripada Parti Islam Malaysia. Mungkin memorandum itu dirujuk kepada Majlis Syura Ulama. Untuk tuan ikhwan, Sanusi walaupun dia menteri besar, ya, Baliman bekas PAS, bekas ahli PAS, kita tahu. Walaupun dia jadi menteri besar, memang dia ada kuasa, tetapi rujukan ialah mereka dipimpin dan juga dinasihati oleh daripada golongan ulama. PAS dia ada Majlis Syura Ulama. So dia akan merujuk pada Majlis Syura Ulama, adakah ini perlu dibuat ataupun tidak. Dia mesti ada dalil-dalil tertentu untuk dibuat ataupun tidak, sama ada. Tapi bab daripada maqasid syariah, Abang Leman sudah tanya kepada rakan-rakan ilmuwan daripada golongan ilmiah, daripada golongan agamawan dan juga guru-guru di dalam gerakan Amilin dan juga gerakan Al-Islah. Mereka kata ini boleh dibuat sebenarnya ialah maqasid syariah dalam bidang kuasa sidang DUN. Itu adalah majlis penasihat, dan dalam rakan-rakan kita juga adalah jadi daripada peguam-peguam syar'i, peguam-peguam yang melibatkan perkara tersebut, dan kita juga ada peguam-peguam yang melibatkan peguam sivil untuk mengkaji perkara tersebut. Sebab itu usul ini dikeluarkan. Sebab tu orang nak marah kat Abang Leman, nak marah, hang marah kat aku mana hang lawan Islam. Itu persoalannya. Ya. Itu persoalannya. Persoalannya, adakah saya membawa usul enakmen 18, siapa-siapa yang tidak setuju dengan apa nama usul yang saya bagi, ada ini anda lawan Islam. Senang saya kata, kalau hampa dulu hampa kata kami ni lawan Islam, lah ni kami buat keluar, adakah aku lawan Islam? Kita memperjuangkan maqasid syariah ialah sebahagian daripada Islam. Ini yang kita nak tunjukkan perkara baik kepada rakyat negeri Kedah. Jadi rakyat negeri Kedah fikir sendiri, nak jadi pentaksub ataupun menjadi ahli PAS yang peka kepada perkara-perkara soalan Islam.
Jadi itu yang bukan persoalan kita. Ya. Itu persoalan mereka. Ya. Kalaulah saya tidak berada di dalam saya masih berada di dalam parti PAS, Ikhwan rasa saya boleh tegur tak ahli-ahli PAS, pemimpin PAS perkara ni? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin suara saya tak didengar. Jadi saya kena duduk luar daripada PAS. Baru saya boleh bagi tekanan kepada pemimpin PAS supaya melakukan perkara baik. Pemimpin, adakah semuanya sempurna? Kawan, pemimpin tak sempurna. Contoh pada PMX, adakah PMX sempurna? Tak sempurna. Adakah ahli parlimen sempurna? Adakah semua adun sempurna? Tak. Tugas kita sebagai rakyat, mana-mana pemimpin waimah daripada parti Islam pun jangan lena, jangan abai, jangan leka dan jangan terlalu selesa. Sebab ada rakyat yang berfikiran boleh menyentuh perkara tersebut, memberi teguran supaya menambah kebaikan, ialah manfaat kepada masyarakat Islam di negeri Kedah. Saya nak bagi tahu pada ikhwan, di negeri Kedah tidak ada adun Melayu untuk membawa suara. Orang tengok pembangkang yang ada bukan Islam. Ya. Tetapi adakah bersesuaian nak bawa perkara tersebut? Tak sesuai. Jadi siapa yang perlu dibawa? Ahli politik. Tak sesuai. Siapa yang perlu bawa? Adalah NGO yang ingin memperkasakan perkara tersebut. Yakni Honggak Kedah ataupun Sekretariat Suara Anak Kedah. Itu yang dikatakan Honggak. Honggak ini mempelbagaikan isu. Isu daripada bab Islam, isu tanah, isu rakyat, isu itu, isu kebaikan. Waimah longkang tersumbat pun itu adalah di bawah suara sekretariat untuk dibawa. Itu perkataan Honggak. Honggak ni bukan nak bagi jatuh kerajaan. Tak. Honggak ini adalah satu perkataan untuk menggoncang isu di mana-mana. Tapi hanya bersesuaian di negeri Kedah lah. Apa sebab di Perlis dia tak panggil Honggak. Di Terengganu dia tak panggil Honggak. Kalau negeri-negeri lain hampa nak pakai apa ikut sukalah. Tapi di negeri Kedah kita setkan satu perkataan iaitu Honggak. Honggak rakyat. Ya, honggak isu rakyat. Ya. Jadi kalau kita dengar, tuan-tuan, kalau kita dengar jawapan yang panjang, jawapan yang begitu cermat, penuh fakta, bukannya auta, tapi ini saudara Abang Leman pun menjawab kepada kita bahawa Honggak Kedah ni bukan menjatuhkan MB Sanusi ke mana-mana pemimpin, tapi hanya membawa soal isu rakyat. Kalau Bang Leman jawab tadi berkaitan tentang undang-undang syariah ni Kedah yang mana boleh lagi diperkasakan. Sebab apa? Sebab sekarang ni kerajaan negeri ada kuasa. Ada kuasa yang orang kata apa? Sangat very powerful kata. 33 kursi. Pembangkang 3 kursi. Pembangkang pun bukan orang Islam. Jadi yang nak bawa suara majoriti orang Islam dalam Kedah untuk tegur Sanusi, untuk kata benda ni boleh buat lebih baik. Ikhwan ingat tak mereka kata nak honggak apa, hampa ada 3 kursi ya, ingat? Ya. Kami tak kisah kami ada 3 kursi ke, berbangkang ke apa semua. Kami bergerak atas sekretariat. Mereka kata nak cabut akak, ya, 3 tak cabut dah. Ni kalau kata dah kuat, buat. Boleh buat. Boleh buat. Hampa ada 3 kursi. Ini bukan soal tu, kau nak honggak sikit aja. 1% sikit je, tak banyak mana. Kalau betul pejuang Islam, laksanakanlah tanggungjawab tersebut sebagai pemimpin Islam. Jadi Bang Leman, kalau kita tengok respon media sosial, seolah-olah Abang Leman ni bawa suara orang politik. Ya. Suara parti politik. Upahan kan. Tapi bila honggak ni dibuat, tak ada warna-warna politik yang dibawa. Waimah pemimpin politik sendiri pun tak datang. Pemimpin terbesar, pengurusi sana pengurusi sini pun tak datang. Jadi maksudnya ini adalah medan rakyat. NGO ni NGO rakyat. Jadi tak ada ruang untuk orang pertikaikan Abang Leman ni menjadi orang kata diperkudakan orang politik. Ni jawapan dia Abang Leman. Yang pertama, saya memang ada sokongan parti politik tetapi saya tidak ada jawatan. Walaupun saya ada sokongan tapi tidak semestinya saya bersetuju dengan semua perkara. Kita berhak bersetuju dengan apa yang mereka tidak setuju dan kita berhak untuk tidak setuju dengan apa yang mereka setuju. Itu diberikan kepada pemimpin politik. Sebab itu saya tak benarkan kalau siapa-siapa yang duduk dalam sekretariat politik kena buang baju politik. Hang UMNO ke, hang PKR ke, hang ni orang apa nama ada lagi DAP ke apa, tak kisahlah parti mana pun. Tapi apabila duduk dalam sekretariat, dia mesti ketepikan ke semua apa isu-isu yang boleh melibatkan kepada politik. Sebab sekretariat
membawa suara lebih daripada benteng politik. Akhir kata, Parlimen berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah ni Kedah ni, apa harapan Parlimen? Bukan harapan terhadap orang kata kerajaan negeri, tapi harapan Parlimen untuk rakyat ni Kedah yang salah faham dengan Parlimen. Okey, harapan saya yang mana yang salah faham tu kembali ke pangkal jalan lah. Dia kena kembali balik ke pangkal jalan. Mungkin dia salah tafsir oleh kerana 10 memorandum tu tidak dibaca, mereka tak tahu apa kandungan tersebut. Jadi kembalilah ke pangkal jalan, memikirkan semula adakah perkara tu baik ataupun tidak. Balik ke kawasan masing-masing, cawangan masing-masing dan juga markah-markah PAS masing-masing, membincangkan perkara tersebut sama ada ianya perlu dibuat ataupun tidak. Hampa desaklah pemimpin macam mana. Cuma kena ingat satu perkara, buanglah pentaksub sebagai menjadi pentaksub. Dia akan merosakkan sebagai imej kamu seorang manusiawi ataupun merosakkan kamu sebagai imej seorang Islam. Islam tidak boleh mentaksub kepada seseorang walaupun dia benar ataupun dia salah. Teguran harus dibuat kepada pemimpin tersebut. Last kali Parlimen. Tadi dah last. Ni soalan bonus. Tadi dah last. Dah berapa banyak nak last langsung. Ni soalan bonus. Ni soalan bonus. Saya ada tengoklah berkaitan tentang Parlimen ni tersasul ke apa ke? Apa? Pengetatan Parlimen. Kena terul. Pengetatan. Jadi itu memang saya baca sikit pasal pengetatan. Ada saya dengar bunyi lah. Ada. Baik. Saya bagi tahu pasal pengetatan ni. Sepatutnya hampa pergi mengaji lah sikit. Abang Liman nasihat. Abang Liman gelak lah, ya Allah, sampai duk komen tu pengetatan. Lepas tu ada pula sambutan daripada TikTokers PAS. Abang Liman tengok pengetatan. Abang Liman punya renggah gelak. Dia ni tak sekolah ke apa? Baik, Abang Liman nak bagi tahu kepada ikhwan, pengetatan ni kalau dirujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam kamus pun ada. Hang buka ChatGPT pun ada. Hang Google pun ada makna dia. Pengetatan ini, sebelah yang Abang Liman bacakan sikit. Pengetatan, contohnya, kita usulkan kerajaan melaksanakan pengetatan undang-undang. Judi, contoh. Bermaksud, undang-undang itu diperkukuh, hukuman diperberatkan. Itu maksudnya pengetatan. Pengetatan ini juga dia termaktub dalam bahasa undang-undang, iaitu pengetatan kawalan sepadan. Maksudnya kawalan sepadan itu perlu diperketatkan lebih sukar untuk dilolos. Jadi ada makna lah maksudnya. Yes, ada makna. Jadi kalau mereka ni tak mengkaji, makna kata mereka memalukan diri mereka sendiri. Kalau dia tak padam dalam masa setahun ke sebulan ke 2 bulan, aku rasa cendekiawan, guru-guru apa semua gelak kepada TikToker tersebut. Apalah TikTokers, apa nama, dan juga apa yang penyokong-penyokong ni mainkan perkara isu tersebut, bermakna kata rakyat yang menilai. Orang yang cerdik dia menilai. Dia ni tak sekolah. Contohnya macam PMX dalam apa nama, dalam ketimbang. Ketimbang. Dia boleh tanya soalan ketimbang ni, cara lain dewan tak ada. Tetapi kalau tengok rujuk dalam bahasa baku nasional Indonesia, ketimbang itu digunakan pakai sebagai ayat penyambung kepada sesuatu ataupun dia ada perbandingan. Itu namanya ketimbang. Pun dia orang main ketimbang, non ketimbang dan sebagainya. Aku kata mereka ni rosak akhlak kan macam mana. Jadi itulah Abang Liman harap mereka kembali kepada pangkal asal supaya mereka ini lebih bijak dalam berpolitik. Okey.